Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam maju Johor. Hari ini saya berada di atas jambatan Sungai Rambai di FT 005 yang menghubungkan antara Tangkak dan juga Sungai Rambai di Melaka. Yang mana jambatan ini mengalami kerosakan pada 29 Disember tahun 2025 dan pada 31 Disember 2025 pakar forensik telah pun datang dan menyiasat jambatan ni dan mendapati bahawa jambatan ini tidak selamat digunakan untuk kenderaan dan akhirnya kita terpaksa tutup jambatan ini. Permohonan telah pun diangkat bernilai lebih kurang 16 juta ringgit dan sepanjang tempoh kita membuat permohonan, jalan ini terpaksa ditutup tapi masih boleh digunakan untuk laluan pejalan kaki, motor dan juga basikal. Untuk makluman semua, jambatan ni mula dibina pada tahun 1955, dah lebih 70 tahun dan semestinya memerlukan satu penambahbaikan lah ataupun naik taraf kepada jambatan ini. Pada seluruh pengguna-pengguna yang biasa menggunakan jambatan ni, diharap dapat menggunakan laluan utama, laluan AMJ, dan kepada penduduk diharap dapat berhati-hati dan bersabar sehingga kita mendapat keputusan sama ada dapat dinaik taraf atau sebaliknya.